Bapak Khawarij siya ni alamat nifak. Hak Nabi sebut 3 perkara tu ada cukup-cukup tadi ya 3-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang mulia, jadi sekarang ni bapak Khawarij siya oleh keadaan gelepar, oleh keadaan tak boleh terima. Hakikat yang mana ulama penjelasan kata Wahbi adalah Khawarij. Ibnu Abidin kata, kita tengoklah kita. Wahbi adalah Hizbus Syaitan. Imam Sawi ada kata. Kita tengoklah. Maka bapak Khawarij terima tak boleh. Gelepar dudai-dudai di hari ni. Serupa dengan beruk kena belakang dah. Tak boleh duduk. Susah hati. Dengan sebab hakikat terbuka kepada masyarakat. Lepas tu masyarakat nak turut? Turut. Bapak Khawarij parti setan. Lepas tu penjelasan yang amba nak buka di hari ni, kenyataan yang jelas, bukti yang nyata bapak Khawarij ni 3 alamat nifak yang Nabi sebut ada cukup. Nabi kata ayatul munafiq salasun. Alamat orang munafik ada 3. Bapak Khawarij ada cukup. Idza haddatsa kadzaba, bila dia kecek bohong. Hak dia bohong besar-besar butihnya, dia kata pengajian kita ibanah dia sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Hak ni bohong. Wallahi dia bohong. Dia kata dia bohong. Kita ibanah timbul lepas pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mati 700 ataupun 800 tahun. Tanya kata sanak celah tu ambil mana? Kalau kata sampai kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Bohong dengan lafaz yang nyata, bohong dengan berasa bangga boleh bohong kepada masyarakat Khawarij dia. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia janji dia silap. Hak nyata-nyata semua masyarakat tahu, tapi bapak Khawarij dia nak menusuk di sebelah telunjuk. Tuat telanya bogel, orang nampak belaka. Berjanji dengan seorang baba, dia hajak sendiri mubahalah. Tapi baba tu sanggup, dia sendiri juga lari buat umrah. Idza wa'ada akhlafat, ni nyata juga. Wa idza tumina khana, bila amanah, bila terima amanah, bila diberi amanah, khianah amanah. Seolah-olah dia sanggup mubahalah dengan seorang baba tu, dia terima amanah daripada masyarakat Khawarij dia penuh-penuh. Pakat tunggu hari mubahalah. Tapi bila sampai hari, dia sebagai orang lari. Wa alasai kata lagi wa umrah. Umrah lari. Semua masyarakat kerti, masyarakat tahu. Sampai kata bapak Khawarij alamat nifak cukup 3. Hizbus Syaitan wa alaihi alamatun nifak kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi syubhat ya mereka ini. Semua ahli bid'ah bagi syubhat belaka. Apabila orang tadi itu menyelesaikan syubhat, jadi syubhat lain pula. Sebab apa boleh jadi gitu, tahu tak? Karena wa afidatuhum hawa. Hawa nafsu ya. Sebab tu mereka ini lebih dahsyat daripada orang yang duk minum arak dan berzina lagi. Sebab waktu tu curak-curak orang panggil kata dalam hati dia tu yakin kata salah perbuatan dia buat. Cuma terkepit ataupun ghalabatil al-hawa kalau lagu mana ikut. Tapi mereka ini ni orang panggil kata jaya dan pegang dengan terang hati dia, kata dia tu kena. Sedangkan duduk dalam kesalahan. Sedangkan duduk lagi apa? Duduk di dalam kesalahan. Habis itu pahal lagi ayat ni. Sebab tu apabila kita ngaji Quran, hak ni orang nak murih sangat ni. Ya orang Zanadiqah ataupun Jahmiyah ni, kita turut dia. Apabila dia kata, gapa mung kena senyap, mung nak pakar, mung orang nak ayat Khawarij, Khawarij lah mung. Pasal kata apa? Kata bagus tak apa. Nampak tu dah? Nak akak bendera, kata wahyu Yunan dengan wahyul kalamiyah al-mazmumah setarah, dekat-dekat nak sama dengan Quran. Kita kata la, hai nak melihat tu. Tahu tak lagi kata nak tahan berapa? Tahu. Apabila gitu,
Tuduh korang kata orang mengikut Muhammad bin Abdul Wahab atba' bagi Al-Khawarij. Apabila orang kata, kamu lah alasan, mai muka ke depan. Mung duk yak sana, aku duk sini, tak tahu cara yak depan. Gapo nak jadi Khawarij? Ini munafik pula. Hakazahum. Ini panggil hilah. Semenjak daripada Ahmad bin Abi Du'ad lagi. Semenjak daripada segala-gala. Nung lagi Ibnu Mutumarak lagi. Hakazahum. Lepas tu, gi bubuh tempat semulia-mulia tempat. Ya, ulama hak duk jaga sejik Mekah, sejik Madinah. Ni Khawarij je kata. Kita kata mana Khawarij orang dak pergi haji, orang dak pergi umrah, wak klik Zamzam pula tiba orang minum. Khawarij balah ni. Khawarij balah ni. Dak ya Khawarij, cayalah hamba demo ni Khawarij. Orang hak cidik caya, orang bodoh dak. Nampak tu tak? Lepas tu, buat apa boleh jadi gini? Kerana akidah punah. Tak punah lagu mana, moga kata hadap pergi tadi itu sanad. Tak ada, tak boleh buat lagi sanad sampai ke hari ni. Tak segilah hak lain. Sini dulu, bicara sini dulu. Nampak tu tak? Bicara sini dulu. Apabila orang kata, marilah kita kecek depan. Amu munafik. Dulu tuduh orang kata Khawarij. Apabila orang wari alasan kata gini-gini tak puas hati, mai kita bicara depan. Demo nak lagi pergi umrah pula. Tengok masyarakat nak pada benar-benar mereka ini. Mereka tak ada nak pada benar-benar. Apabila tidak nak pada benar-benar, nak pada benar zalim. Sebab itulah dikena jajah tu. Sebab tu jatuh tu. Sebab tu tak naik kepala tu. Lepas tu berdeki kau orang pula. Ya nak turut Habib Umar baca Quran. Dia kata baca Quran supaya Masjid Haram puak ni puak Khawarij. Ni ahli sunnah baca. Tak lama nak mari buat Mashaf Habib. Yang Nawawi Abna'il Fatani ikut Habib dalam masalah baca Quran. Ni Khawarij tak boleh dia ikut. Sudih tak sudih ni Khawarij. Betul tak? Sebab tu nak royak kata, kita ni guna sikit lah otak. Apabila kata, main nak royak, tak Khawarij lagu mana? Kita tahu kita bukan Khawarij. Tak mau Khawarij. Wari, dasar lagu mana? Mari kita kecek lagu mana WJD molek. Mu munafik kata. Hakuk mana? Tak esok, kafir. Hakazahum. Lagu tu. Kami tak besok kufur orang. Kata kau orang munafik ni apa dia? Kata kau orang munafik ni apa dia? Wa ma hum bimu'minin. Al-munafiqun bukan orang mukminin. Bukan orang mukmin, orang penama. Kafir. Nampak lagi kata siapa kafir siapa? Kata kau orang kata Khawarij. Kata kau orang kata kufur orang. Kata kau orang gitu. Hak kita tu lah. Kalau rasa tetap mulai ilmu kita kata, aku ni royak tadi mun itu apa nama ni Khawarij sungguh. Tak apa, tengok pada dasar. Tak ada payah kiabuk. Kita kata kita orang Jawi. Dia mau tak kita ni orang Turki. Tak kata kita orang Jawi. Mari kita bicara tengok. Mu munafik kata. Kenalah tu. Kita lebih tahu lah kata kita duduk dalam manhaj ni. Kenapa? Kita duduk dalam manhaj salaf yang dibawa datang oleh puak-puak orang pegang yang salaf. Kamu tak ada iktibar, hak tu kamu tak kena duduk kecek banyak. Nampak tu tak? Sebab orang pengen kata ulama tak sampai pangkat apa nak kecek masalah ni. Kalulah kita ni amba ni nak turut ulama Azhar seorang nama Atiyah Saqar. Syekh Atiyah Saqar ni ulama Azhar hak telah meninggal dah dunia. Dia kata lagu mana terhadap Syekh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita nak bakal pendapat dia apa salah? Mana apa salah? Pera tu nak tuduh dengan alasan. Kami kata kamu ni Jahmi, boleh? Kita ada alasan. Tapi tak segi lagi hal lain. Kita ibanah tak ibanah. Hadza laisa bi sya'nik. Bukan anta nak boleh kecek masalah ni.
Sikit hantar nak boleh kecek. Wi doktor tu. Tak usah jadi mangsa pada dia. Ada seorang doktor. Duk ni aku jalan ni juga. Wi kecek. Wi kecek diri. Yang kecek lain. Ni kita nak mempertahankan diri kita. Fahamlah tu tak? Sebab itulah budak ni. Buhwati ni. Ya nak ke apa? Nak suara. Nak guna apa atau yalah hebat dan sebagainya. Orang reti. Orang tani kita begitu bodoh sangat. Reti. Tengok. Nampak tak tu? Kata Khawarij. Ya, mari. Kita mari tengok. Nak ayat tu dasar Khawarij lah ke mana? Hak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, wari perkataan Imam Ibn Abidin tu pun tak apa, wari. Lepas tu kita bicara tengok. Sebab pendapat ulama, yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. Itu kaedah kita pakai. Dalil bukan duduk di perkataan orang tu orang. Dalil duduk di Quran, duduk di hadis. Lepas tu dasar tengok. Tak lagu mana. Saya tanya, nak patah ya? Dasar Syekh Muhammad bin Wahab lagu mana? Dasar Khawarij lagu mana? Buat perbezaan. Boleh tahu kata hak tullah ke hak lain. Payah gaponya kita nak bicara. Riwayat atau kita ni hebat sangat gitu gini. Remo tu lari pergi umrah tu, lari gitu ni tak nak lari ni. Marilah nak jumpa. Akan gitu, akan gini pula. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyutahhiral arda min haula. Kalaulah mereka tadi itu tak ada nak pada kebenaran. Dia tak ada nak kebenaran. Kita nak pada kebenaran. Ada kata ke orang. Pak kata lawan Mekah, lawan Madinah pula. Pak kalau siapa di Mekah, Madinah, orang Thailand kita ada hukum atau fuak ya Khawarij. Kalau dia sekat, fuak kita tak lagi haji. Keuntungan kelip pada ummah ke tak? Keuntungan tu kelip pada ummah ke tak? Pas buat masjid berapa? Buat masjid banyak mana? Pas kitab, hak orang hadut tuduh kata Khawarij tak Khawarij. Di majlis jalan tu ada. Di dalam maktabah majlis jalan tu. Kitab Ibn Usaimin, kitab Ibn Taimiyah, kitab tu, kitab ni ada. Gapo kita? Kita nak gapo sangat. Sebab tu, mari kita bicara di Masjid Muhajirin pun tak apa, tepat hak tengah. Sebab dia mau tuduh pada dakwah kita, mari tempat kita. Kita bicara. Kalau tak saya mari pun tak apa, awak ni. Pesen yang kata alat hak canggih ni. Antara duduk pantai, nak duduk pandang. Lepas tu, tengok. Tak ada payah. Nampak tak ada payah gapo kali. Nak tahu kata dasar Khawarij lah mana. Bas, nyak tu. Tak sagilah bak ibanah, bak umrah tak umrah, bak dengan baba seorang tu. Ni sudah lama dah. Benda tu orang taruh siap dah, orang semaya dah, orang berdoa dah, baca talqin dah. Tak dah berkali klik dah. Nampak tu tak? Sudah dah. Apa dah gara kali benda tu? Nak ayat kata kita tu tak pandang nak beza. Hak mana hak sudah dah, hak mana hak ada lagi. Apa dah gawar kata gitu. Diri kita lah. Tak kita berani hukum demo atau demo ni Khawarij. Tak apa. Kita berani hukum kata pegangnya antah ada pergi tak ada sanak tak ada gapo ni, pegangnya Jahmi lagu ni. Dalam bab tu atas ni kita adalah sah. Dah tu hak raya banyak tu lah. Insya-Allah mudah-mudahan umat tadi tu jadi terbuka akal. Tapi nak uji cepat sikit lama ke? Siapa kau orang nak gerbek? Nak gerbek pula kata. Ya dak cari jalan nak win apa kata kau cidik orang. Nampak? Tak apalah buat kita buat bodoh-bodoh ni kita tengok tubik kata. Nah, buat cidik-cidik dia tengok tak tubik ikut dia lah kata.